guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Rizal Suhadi Channel. So hari ini guys, kita ke Mashma Mall, ke Majlis Islam Sarawak. Kita ada catering dekat sana guys. Jadi kawan-kawan tim kita akan dihantar dalam 5-6 orang. Kita akan serve dekat Majlis Islam tu nanti guys. So sekarang kita tengah on the way. Kita menggunakan 2 buah van. Satu van kita angkat makanan, satu van lagi kita angkat kita sekarang guys. So stay tune guys. Lepas tu kita akan loading. Saya pun tak lama ke saya join dorang untuk hantar makanan guys. So kita tengok apa yang akan terjadi. Tapi situ si jam gila ni si bang. Bagian tu. So kita di traffic light sekarang guys. So lokasi tak jauh. Area tak jauh daripada Wisma Satok. Di area berdekatan. Tapi pagi ni ramai orang turun kerja guys. Tu agak slow sikit pergerakan kenderaan cara ni. Apa-apa pun semoga dimudahkan urusan kita guys. Oh, bomba. Adakah kebakaran berlaku? Chest kira yang terbesar juga yang baru dah siap dibina. Okey guys, kita dah sampai. Venue tak jauh daripada Wisma Opok guys. Ini adalah Mashma. Kita pergi ke Mashma Mall, ke Majlis Islam, tempat di mana catering akan dibuat nanti guys. Juga kita dah sampai ke Mashma Mall guys. So kita akan tunggu van pun dah datang tu guys. Tu dia. So kita akan loading di sini untuk naik barang ke atas guys. So kita loading di sini guys. Nanti bos ini akan diketuai oleh Chef Wan. Sebab dia tak banyak guys, dia 45 pack saja. Sebab ini mungkin makan untuk macam ramah tamah yang kecil-kecil lah guys. Oh, apa? Kampung tu mesti ngaco orang sisa. So slow. KFC dekat. So slow. Ano makanan apa lumbat tu? Kau ada mbak troli L dia kah? Ada besi ya? Kereta. Oh, sila ada mbak marik lah.
Siapa mbak turun dek? Wan. So semua barang-barang kita akan hantar pergi level di atas guys. Kita siapa masuk di dalamnya apa? Bawa orang kereta masuk drop orang saya. Pasal berhenti di situ aja. So kita terpaksa alihkan van guys. Security dia suruh alih pergi ke dalam. So kita akan alihkan van ke dalam ni guys. Tunggu dulu Cip. Toli coklat teh. Dan itu ya. Mbak turun so mbak turun toli coklat teh. Wan toge mbak teh. Juga dia orang tengah tunggu troli. So lepas ni dia berada di tingkat 14 guys. Oh di atas di sana. So venue ni adalah di tingkat 14. Coba yang nak pergi ngambil apa dah? Pasu? Oh mangkok ah. Jangan jengkah atas untuk terus atas ni. Beginilah guys kalau Oso Catering kita dapat 2-3 orang saja guys. Walaupun dia cover OPEX dia tak banyak, tapi kita nak ngangkut barang tu guys. Okey, yang mak turun. Faham? Oh dia mangkuk tandas tu. Oh, okey guys, kita pun dah settle menghantar barang-barangan. Saya tak ada di venue sebab dia chef Wan yang akan incas di sana. So kita balik ke hotel sebab tengah hari ni kita akan buat food tasting untuk hari tu dah buat kan, tapi hari ni kita nak buat lagi untuk sos untuk ikan tu guys. So jumpa lagi the next content guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.